Halo, good morning bos. Aku salah jalan lah. Duduk tadi main pusing-pusing, jalan yang sama je. Pakcik tu pun dah pelik tengok aku tau. RM5 satu. Okey. Tak pernah jumpa lah. Tak pernah tengok ikan ni. Aku tengok tak lari pasal. Nampak abang potong macam potong cheese. Okey. Ni rare ni. Betul ke rare? Aku pun tak tahu. Good morning guys. Welcome back. Tidur yang nyenyak semalam. So far okey lah. Tidur kat sini tak ada masalah. Memang best. Punya bantal dia lembut lah. Jadi untuk hari ni merupakan hari kedua aku di Kuantan. So kita akan pusing di sekitar bandar Kuantan. You know what is the first impression dekat Kuantan ni lah. Alright. So tanpa melengahkan masa lagi. Oh ya. Yeah. Kita keluar dulu. Sebab aku rasa macam mengantuk lagi lah. Letih tapi mission perlu diteruskan juga. So pagi aku rasa aku tak nak breakfast lah. Oh man, look at this. Oh my god. Oh, street art. Bukan street art, graffiti. Oh, ini apa ni? Oh, ni UTC, Renew Insurance. Okey. Oh, semua tengah buat kerja masing-masing tekun. Waktu sekarang ni kedai masih banyak lagi tutup lah. Sebab aku awal sangat aku bangun. Cuaca panas terik. Tak sempat nak pakai sunscreen. Okey lah, ini macam tak sibuk sangat. Tak adalah sibuk sangat. Kereta tetap ada. Aku bau kari lah. Bau kari mamak. Oh, sedap lah bang. Oh. Okay. Halo, good morning bos. Good morning. Inilah ibu negeri, ibu kota. Bukan ibu kota, ibu negeri. Faham? Belah mana ni? Mana menara tu Tadi nampak. Okey, ni UTC Kuantan. Lepas tu jalan Eco Shop Kuah kat Kamda. Okey. So that's so. Aku salah jalan lah. So daripada UTC kita kena lalu kat kawasan Kamda. Tak best lah pakai Google Maps. Kena tanya orang. Lagi sedap lah kena tanya orang. Tapi okey lah. Dekat Kuantan ni boleh jalan. Semua dekat-dekat lah. Tak jauh lah dengan hotel yang aku stay. Duduk tadi main pusing-pusing, jalan yang sama je. Pakcik tu pun dah pelik tengok aku tau. Okay, tu Kamda, kiri. And then kena cross lah. Kena cross jalan belah sana. Kedai Eco, besar kedai Eco dia. Eco Shop. Besar. 2 tingkat lah. Oh, ni farmasi. Alright. Boleh beli ni korek sekejap lagi. Kalau ni korek aku habis. Kalau korang jalan kaki, make sure kena ada Google Map lah. So kalau tak ada tuju di dalam menuju ke pusing-pusing bandar Kuantan ni, kemungkinan besar korang akan lost. Aku lost tu. Ini apa? Pasar. Macam menarik. Let's check this out. Ada pasar kat sini. Ni pasar apa nama ni? Pasar baru. Jom kita check it out kejap. Assalamualaikum. Ni pasar ke? Pasar. Pasar apa ni ada? Pasar besar Kuantan. Pasar besar ni sini. Oh, okey. Limau fresh
Nangka Mana ke RM5? RM5 satu. Okey. Fresh ni. Satu. Boleh bayar cash? Boleh. Boleh. Oh, ni kedai jual sak khabar. Okey, menarik. DH. Okey. Oh, kat sini dia ada jual sarapan pagi. Tapi aku tak nak makan berat sangat lah, sebab sebab aku kenyang lagi. Ya. Oh, sini dia banyak jual kuih. Kuih-kuih tradisional. Assalamualaikum. Ayo tengok-tengok. Kalau first time datang sini. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Okey. Okey. Oh, di sini semua kedai tailor. Sini pun banyak juga ni. Kuih tradisional. Menarik. Okey, kita try discover pasar basah. Oh, ni tempat jual barang-barang basah kat sini. Oh, ni kawasan pasar basah. Right. Itu ikan bawal ke? Ha? Ikan bawal ke ni? Bukan bang. Bukan. Itu ikan daun baru bang. Basically semua section sama lah dia jual. Ni soto jual. Tu ikan apa bang? Ikan sebelah. Ikan sebelah. Tak pernah jumpa ah. Tak pernah tengok ikan ni. Aku tengok kat lari pasar. Dari belah sana aku tak tengok lagi. Let's check this out. Right. Berbilang mangsa. Oh, sini section dia jual daging. Okey. Semua daging. Itu apa bang? Ya, Itu apa tu? ni lagi. Oh, daging. Orang tempur potong ni. Nampak abang potong macam potong cheese. Ini apa kak? Oh, ngebong. Oh, ni rare ni. Ni terung kan? Terung kan? Okey. Ni rare ni. Betul ke rare? Aku pun tak tahu. Surau pun ada kat sini. Okey. Boleh solat. Surau ada. Perempuan dengan lelaki. Boleh. Solat kat sini. So, settle. Pasar Kuantan. Bang, nama pasar apa sini? Pasar Besar. Pasar Besar Kuantan. Okey. Okay, let's continue our mission. Tadi tu side quest. Masuk pasar sekejap. Yalah, tak pernah masuk kan. Pasar Besar Kuantan. Kau pernah masuk Pasar Besar Kuantan? Pasar Siti Khadijah pun aku jarang pergi. Ini kan pula Pasar Besar Kuantan. Nak beli nombor boleh kan? Oh, jahat lah. Kedai nombor. Magnum. Nombor telefon. Dalam 1 kilo je lagi. Oh, tu bandar. Okey. Aku dah nampak lah. Tu Menara Kuantan. Macam mana nak lintas? Hello, good morning. Macam mana nak lintas? Nanti, macam mana nak cross sana? Ha? Macam mana nak cross sana? Cross macam ni boleh tak? Mau pergi sana? Jalan sini lah. Cross macam tu je? Tak ada perlu tu, you jalan-jalan. Okey. Sana lah. Okay. Thank you nanti ya. Okay. Wish me luck. Dalam besar oh. Macam mana aku nak lintas? Oh, ada jejantah lah. Biasa lah, pagi-pagi tak makan lagi. Dia jadi macam ni lah. Dia macam dia rasa macam high sikit lah. Macam high sikit. Hello, Assalamualaikum. Sini banyak mamak. Boleh try lah. Aku rasa macam nak try mamak. Oh, ada shawarma. Oh, shawarma Habibi. Shawarma Ui, macam menarik juga tau. Shawarma ada, Jamil Curry House ada. Damn. Aku tak boleh kalau mamak ni. Memang aku teringin lah nak makan. Okay. Ni lah jejantas dia. So, tak perlu lintas jalan belah sini. Agak bahaya guys. Sebab kereta laju-laju. Ni 4 lane punya jalan. So, mustahil nak lintas. Susah. So,
So ada jajan atas, gunalah jajan atas. Jajan atas. Wah, ada The Store kat sini. The Store. Wow, legend The Store. Ada lagi The Store. Whew. I'm so tired right now. Okay, check this out. Bandar Kuantan. Woo! Alright. Aku rasa dah dekat ni. Menara 188 Kuantan, Taman Esplanade, tak silap aku nama. Kalau ada street food ke air, okey tak? 1 kilometer jalan kaki tadi. 1 kilometer. Tapi kenapa aku rasa macam jauh? Mungkin sebab jalan ni besar. Masjid Negeri. Dan ada bunyi aiskrim. Oh, bunyi bendera. Bunyi bendera, guys. Aku ingat bunyi aiskrim tadi. Besar. Dia banyak tempat lepak duduk sini. So tak panas lah. Sebab dia banyak pokok kan. Boleh lepak, chill, isap-isap rokok. Boleh isap rokok? Aku tak rasa tempat ni boleh isap rokok. Kalau jumpa puntung rokok, oh ada je orang isap rokok kat sini. But probably tidak digalakkan. Sebab sini macam kawasan yang dijaga lah. Alright, look at this guys. Check this out. Ini menara. Menara apakah ini? Jom kita siasat. Boleh naik atas. Tolong bagi tahu aku jap, apa nama menara ni? Menara kat sini. Pretty nice lah. Dia punya padang. Padang ni besar. And then ada masjid betul-betul tengah padang tu. You see? The masjid is there. This is Padang MBK1. I mean Padang MBK1 guys. Look at this. Oh yes. Welcome to Kuantan. I am Travis Soul. Telah pun sampai di Kuantan. What the hell is that? Adakah itu kedai kopi? Probably. Ruang Dinda. Kedai apa tu? Ruang Dinda. Ya. Kedai. Oh, kedai kopi. Betul lah. Ruang Dinda. Macam menarik Try lah Ruang Dinda. Jom. Kita try lintas jalan dulu. Okay. Ruang Dinda. Apa macam style lah dia punya ni. Dia punya kedai dia agak style. Side quest yang kedua. Oh. Lah, mak tutup lah. Oh, tutup. Damn, aku baru nak try try kopi kat sini, tapi tutup. Oh, it's okay. It's okay. Banyak lagi. Maybe we should teruskan perjalanan kita ke Menara Kuantan. Belah sini tak discover lagi. Ada street food ke? Macam ada street food. But anyway, tak apa. Forget about the side quest. Laman Dinda apa ni nama. Sayang ditutup. Tapi kecil molek dia punya kedai kopi dia tu, kecil molek. Right. Okay. Kat sini kereta tak banyak sangat, but you have to be more, you have to very careful juga. Great Richmond Properties. And now we're arriving the Kuantan Tower 188, guys.
We're in the Kuantan Tower. If you can see behind me, yeah. Oh my god. Oh my god. Before this, I only watch in YouTube, but now I'm arriving this place. Oh my god. Oh, look at this. The beautiful street art design, guys. Sudirman. We got Sudirman. Dia punya pelukis nama Loy. 25,000 feet. What is this? What does that mean? 25,000? 25,000 apa? Teringat vibe dia macam dekat Kuala Lumpur. Dia ada street art macam ni juga. Kalau ada kedai-kedai kopi, aku rasa aku nak singgah di kedai kopi dulu lah. I need to get some energy first before we visit to 188 Tower, guys. Oh, ni dia ada counter information, map information. Rapid Kuantan ada lagi. Aku tak silap aku, Rapid Kuantan dah tak ada. Dia tukar kepada bus.my, bus warna pink, bus elektrik. Step on it. Okay. So, oh, M. Nasir. So, welcome to Laman Teruntum. Finally, I'm arriving Kuantan. Kuantan 188. Check. Tutup lah. Adakah ia tutup? Tak silap aku dia ada apa tu? Sungai boleh naik bot. Boleh naik bot. Pusing-pusing sungai, tengok tengok buaya pun boleh. Boleh tengok buaya. Buat thumbnail. Sungai Kuantan ni ada buaya Ada buaya Sungai Kuantan ni. Memang ada buaya. So, berhati-hatilah. Jangan terjun pula. Kau jangan terjun. Look at this, guys. Kuantan. I'm in Kuantan, guys. Look at this, guys. Oh my god. The view is so amazing. Amazing, guys. Oh. Nice. Aku suka Kuantan ni. Oh, tak boleh mancing. Kawasan dilarang memancing. Okay. So, jangan memancing. Tidak dibenarkan memancing di kawasan ini. Okay, let's check this out, dia punya tower ni. Aku pergi belah sana macam tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa sangat. So, ada buffet Simfoni Rasa di Awangan. Sambutan bertuah 2 hari 1 malam di Lisbon Hotel, Melaka. Oh, okay. Ada buffet. Kena tempah awal-awal 21 Februari hingga 18 Mac 2026. 21 Februari. Ramadan ke? Simfoni di Awangan. Solat berjemaah di pelantar pemandangan hidangan boleh dinikmati sehingga Moria. Betul lah. Buka puasa kot. Ada buffet kat sini. Oh, macam menarik. RM118. Not bad. RM118. Gusto lah. Hai, hello. Saja nak tengok. Berapa harga kalau nak masuk? Nak tahu. Nak naik atas sangat. Untuk skydeck ni dia naik tingkat atas sekali, dia outdoor. Okey. Harga 27. Kalau observation deck ni dia indoor, dalam ni tingkat 1 harga dia 13. Kalau combo cik boleh naik dulu 20. Okey. 27 seorang. 27 seorang. Okey. Asal luar tu mahal RM98 tu. Dia tengok dekat menu tu. 98 tu skywalk. Oh, lain. Dia aktiviti dekat luar skydeck. Pakai skydeck. Oh. Yang kena pakai safety harness semua. Oh, yang skydeck ni bukan? Bukan. Yang tu dia untuk tengok view je. Okey. Tapi kat luar jugalah. Kat luar. Okey. Alright. Ada cenderamata
Nak aku beli kan? Boleh aku buat giveaway. Kitchen RM4 je. Okay. Kitchen I love Kuantan. Macam menarik juga kan. Bolehlah aku buat giveaway. RM4 okey lah. Tak ada mahal sangat. Meal ready to eat kan ni? I think this is meal ready to eat. Sini boleh minum air. Ada kopi tak? Sekejap tengok ada kopi tak? Macam ada kopi, mesin kopi kat sini. Hello? Nak kopi ada kopi? Kopi tu? Ice latte. Ais latte with sugar ke? No sugar. No sugar. Air mineral satu? Mineral. Total? Bagi cash boleh? Tak boleh. Kita ada QR dengan kad. Oh, okey. 14 setengah. Masih. Toilet kan kat sini. Okey, terima kasih. Okey. Oh, toilet dia. Oh, cantik tu. Menarik. Oh, bersih lah toilet dia. Terbaik. Guys, tandas dia, wih, cantik gila. Macam tandas hotel. See? Bersih lah. Nice bro. Oh, ni seorang lelaki. Let's check this out. Oh my god. Oh, cantiknya. See? Dia punya surau. Kalau datang One Eight Tower ni, boleh datang solat sini lah. Senang. Man. Nice bro. Cantik. Man. Macam hotel lah. Patutlah mahal dia punya buffet. Macam hotel lah. Memang nice lah. Man. VIP lounge. Oh my god. Okay, masih cantik lah tanda. Macam hotel. Aku rasa aku nak tidur sini lah. Tak boleh tidur sini. Yalah, sambil-sambil tu kita lepak tu. Sekarang dah pukul 11. Lepak-lepak minum air tu. Check this out guys. Oh my god. The view is very so nice. Rasa macam Datuk-datuk Tan Sri yang lepak di sini. Rasa macam VVIP. I'm VIP now guys. Ada kopi. Wow. Look at this. Coffee. Ice latte. First breakfast of the day. Look at this guys. Man, cantik gila. Memang macam hotel. I like this place. Tadi abang dengan lagu jazz. Dengan lagu jazz tak? I like jazz.